Harga diesel bagi sekarang, memang setiap orang nampak kereta ni terus reject. Kadang-kadang benda yang orang takut, itulah peluang yang dapat beli murah. Hari ini, Aing terangkan sebuah kereta 2016 Hilux 2.5 G Auto. Bulanan bagi kereta ni adalah di sekitar 1,200 macam tu. Hilux yang Aing dapat ini bukan jenis guna yang kontraktor. Ini company dulu yang kecil bawa barang ringan-ringan saja. Aing tunjukkan condition di bawah tayar area sini. Tulang-tulangnya tak ada kesan yang calak tanah liat. Ini tapak kaki kereta. Ini bahagian bawah belakang tayar sini. Ini bahagian bawah tayar belakang kiri. Tulang yang anda boleh nampak dengan keadaan ini. Tapak kaki belah kiri. Sotong belakang bagi Toyota Hilux ini yang seperti anda boleh nampak. Satu yang boleh dikonfirm adalah tidak pernah membawa jenis batu ke apa. Tong yang keadaan macam ni. Benda ni amat susah diubah suai. Walaupun kutip mana pun tidak akan cantik balik kalau ada kesan. Condition bawah kereta yang seperti anda nampak ini. Sampai sesi yang terpenting, kita tengok bunyi enjin Hilux ini. Okay. Keadaan enjin yang anda boleh nampak dengan keadaan yang macam ni. Tak ada bunyi yang kasak-kasak teruk. Ini dalaman Hilux yang anda nampak sekarang. Steering yang multifunction dan ada push start di bahagian bawah sana. Hilux ini datang dengan electric seat bagi bahagian driver, cushion yang leather. Setiap kereta tak ada 100% ada kelebihan. Mesti ada kelemahan. Kelemahan kereta ni yang nampak sekarang adalah Rotek mahal pada sisi yang 2.4 dan 2.5. Tetapi kelebihannya adalah enjin bagi Hilux ini lebih power. Dan satu lagi masalah yang terpaling besar bagi sekarang, harga diesel yang agak luka poket kita sekarang. Oleh itu, kereta ini bukan sesuai untuk semua orang. Kereta ini sesuai untuk orang yang selalu pergi tengok site ada projek yang besar atau perlu bawa barang yang kecil di bahagian belakang sini. Itulah kegunaannya. Dan muatan barang besar tidak dibenar oleh JBJ sekarang kerana syarat-syarat yang ditetapkan oleh dia. Kalau anda tak nampak sebarang kegunaan kereta ini, anda akan nampak kereta ini semua masalah. Anda yang golongan target Hilux, bolehlah datang kedai sini, cari Aing, tengok kereta dengan condition sebenar ini. Saya Aing, Gadis Yuska Utara dari Bun Lee, Kedah.